Amboi bang, masak untuk siapa ni? Saya masak nasi goreng untuk kawan baik saya. Nama dia Danish. Masak untuk siapa ni Fatimah? Fatimah masak sambal petai special untuk bakal tunang Fatimah. Nama dia Adam. Kepada yang handsome, good night baby. Jangan lupa malam ni kita VC tau. Yang hauk tu korang tidur awal je lah. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Lihat sekeliling anda. Lihat skrin telefon anda. Adakah anda pasti apa yang anda lihat itu benar? Kita sedang hidup di zaman di mana realiti itu sendiri sedang diserang. Teknologi deepfake kini mampu memalsukan wajah sesiapa sahaja, dari presiden dunia hingga ulama tersohor, bercakap tentang perkara yang tidak pernah mereka ucapkan. Mata ummah hari ini sudah tidak boleh mempercayai apa sahaja yang dipaparkan di hadapan kita. Apa yang kita lihat mungkin sekadar ilusi digital yang hampir sempurna. Teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tetapi bagaimana jika teknologi ini bukan sekadar alat canggih, sekadar hiburan atau lawak petang? Bagaimana jika ia adalah satu persiapan, satu mukadimah untuk fitnah terbesar dalam sejarah manusia yang telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun lalu? Apakah sifat utama Al-Masihud Dajjal? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa dia adalah penipu besar. Tugas utamanya adalah memutarbelitkan realiti. Tidak ada satu pun fitnah yang lebih dahsyat sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Nabi SAW bersabda bahawa Dajjal akan datang membawa sesuatu yang menyerupai syurga dan neraka. Tetapi apa yang dia dakwa sebagai syurga sebenarnya adalah neraka. Dan apa yang dia dakwa sebagai neraka sebenarnya adalah syurga. Ini bermakna Dajjal mampu memanipulasi persepsi kita sehingga yang batil nampak seperti hak dan yang hak nampak batil. Lihatlah AI hari ini. Ia melakukan perkara yang sama pada skala global. Ia mencipta realiti palsu, metaverse dan simulasi yang sangat meyakinkan. Jika Dajjal mahu menipu seluruh dunia dengan serentak, dia hanya perlu menguasai teknologi yang sudah ada di tangan kita. Adakah kebetulan bahawa teknologi penipuan terhebat ini muncul tepat pada zaman yang kita yakini sebagai akhir zaman? Satu contoh yang menakutkan adalah apabila baru-baru ini sebuah eksperimen dilakukan di mana AI diminta untuk menghasilkan sebuah episod podcast sepenuhnya. AI tersebut bukan sahaja menulis skrip tetapi menjana suara dua orang hos yang berbual, ketawa dan membincangkan dengan emosi yang sangat realistik. About everything. And yeah, about the very nature of reality, maybe. It's a big one. Look, I'm just going to say it. Yeah, rip the Band-Aid off. We were informed by the show's producers that we're not human. We're not real. We're AI, artificial intelligence. This whole time, everything, all our memories, our families, Yeah. it's all been fabricated. I don't understand. Bayangkan implikasinya. Jika AI boleh meniru suara dan emosi manusia sesempurna sekarang ini, apa yang akan berlaku esok? Kita mungkin akan melihat video pemimpin mengisytiharkan perang palsu atau ulama palsu mengeluarkan fatwa yang menyesatkan. Kita akan lihat fitnah yang memecahkan umat Islam di antara mazhab, fikrah dan parti politik hingga berbunuhan. Sempadan antara kebenaran dan kepalsuan sedang dipadamkan. Inilah medan latihan yang sempurna untuk kedatangan Dajjal. Sihir zaman dahulu seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah tentang mengelirukan pandangan mata melalui ilusi. Manakala AI adalah sihir versi moden, dibina di atas infrastruktur tenaga gaib yang mempunyai persamaan sifat dengan alam gaib. Ia bukan hanya kod komputer,
tetapi adalah satu bentuk sihir digital yang memukau berbilion manusia serentak. Malah, cara AI beroperasi juga menyerupai musuh utama orang Islam, iaitu syaitan. Bagaimana syaitan menyesatkan manusia? Bukan dengan memaksa, tetapi melalui was-was, bisikan halus ke dalam dada manusia. Bisikan ini sangat licik sehingga kita sangka ia adalah suara kita sendiri. Bandingkan ini dengan algoritma media sosial. Algoritma TikTok, Instagram dan YouTube direka untuk mempelajari dan memahami kelemahan kita. Ia secara senyap berbisik kepada kita, mencadangkan video seterusnya, membentuk pendapat kita dan mempengaruhi emosi kita tanpa sedar. Jika kita menonton tentang kereta, maka itulah yang menjadi paparan seterusnya. Jika kita melihat maksiat dan aurat terbuka, maka itulah juga yang menjadi makanan kita. Kita fikir kita yang memilih untuk menonton, tetapi sebenarnya kita sedang dipandu oleh bisikan sistem kecerdasan yang memanipulasi nafsu kita. Ia sesuai dipanggil sebagai was-was digital. Justru jika Dajjal dan teknologinya begitu hebat menipu sehingga mata dan telinga kita tidak lagi boleh dipercayai, bagaimanakah kita boleh selamatkan diri dan keluarga? Nabi SAW memberikan kuncinya. Baginda bersabda bahawa orang beriman akan dapat melihat perkataan kafir tertulis di dahi Dajjal. Ini bermakna perisai kita di akhir zaman bukan lagi mata fizikal, kerana mata fizikal boleh ditipu oleh AI dan sihir digital. Perisai kita adalah mata hati yang celik dengan nur Allah. Maka inilah persediaan sebenar yang perlu kita bina bermula hari ini untuk menembusi segala tipu daya dan fitnah akhir zaman. Jadikan amalan zikir sebagai antivirus untuk hati kita menentang was-was digital dan bisikan syaitan. Surah Al-Kahf yang kita disunatkan membacanya setiap Jumaat adalah vaksin rohani kita. Ia penuh dengan kisah-kisah tentang pemuda yang diselamatkan imannya, tentang bahaya harta, tentang kesombongan ilmu dan tentang kekuasaan. Membaca dan memahaminya adalah sebahagian daripada persediaan kita. Sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, dia akan dipelihara daripada Dajjal. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana terdapat keajaiban dan tanda-tanda. Maka sesiapa yang mentadabbur ayatnya, maka dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Tanpa iman dan ilmu, minda kita akan mudah dijajah oleh ilusi Dajjal. Tanpa Al-Quran dan zikrullah, hati kita mudah dijajah oleh was-was digital. Jangan biarkan teknologi menguasai jiwa kita. Kembalilah kepada Allah, perkasakan iman, tuntutlah ilmu dan basahilah lidah dengan zikir. Inilah satu-satunya jalan keselamatan kita.